Dalam kesunyian malam, langit Gaza terbakar. Bercahaya bukan kerana bintang, tetapi kerana jet-jet pejuang, peluru berpandu dan bom. Anak-anak Palestin tidur dalam ketakutan. Masjid-masjid runtuh dan jenazah diselimuti debu. Maka terdetik di dalam hati sesetengah orang mukmin satu soalan yang bergema. Mengapa Allah tidak menolong? Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Sebenarnya soalan ini bukanlah lahir dari kekufuran, tetapi dari kesedihan yang amat dalam. Ia timbul dari jiwa yang melihat kezaliman berleluasa hingga minda mereka tertanya-tanya di mana pertolongan Allah yang dijanjikan kepada mereka yang tertindas. Apabila kita bertanya, kenapa Allah tidak membantu? Itu bukanlah perbuatan syirik atau derhaka. Ia sebenarnya sebuah manifestasi suara iman yang kecewa dengan keadaan, bukan hati yang menolak kepercayaan. Kita tahu dan percaya bahawa Allah Maha Adil. Kita tahu Dia mendengar doa orang-orang yang dizalimi. Ketahuilah, bertanya bukan bermakna tidak percaya. Bahkan para Nabi pun pernah bertanya. Nabi Ya'qub alaihissalam menangis kehilangan anak. Nabi Musa bertanya tentang kezaliman dalam perjalanan bersama Khidir. Allah tidak marah pada soalan yang jujur. Allah mengajar kita agar bertanya, merenung dan mencari hikmah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Ayat ini menunjukkan bahawa bertanya kepada Allah bukan satu dosa. Bahkan Allah menjawab dengan ilmu dan hikmah. Umat Islam selalu membayangkan pertolongan Allah akan diturunkan dalam bentuk mukjizat seperti petir yang menyambar musuh atau malaikat yang turun dari langit. Tetapi hakikatnya, pertolongan Allah tidak semestinya dalam bentuk yang kita bayangkan. Allah berfirman yang bermaksud, dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Pertolongan Allah mungkin datang dalam bentuk ketabahan, dalam doa seorang ibu yang kehilangan semua anaknya, dalam senyuman anak yatim yang masih menghafal Quran di bawah runtuhan. Itulah kekuatan, itulah pertolongan. Tetapi ia hadir secara halus, senyap dan penuh hikmah. Bukan seperti filem perang yang kita tonton. Setiap kali Nabi SAW hendak berperang, baginda akan berdoa, "Ya Allah, Engkau adalah peneguhku dan Engkau adalah penolongku. Denganmu aku berupaya, denganmu aku menerjang dan denganmu aku berperang." Pertolongan Allah datang bukan dalam bentuk keajaiban semata-mata, tetapi kemungkinan besar dalam bentuk kekuatan jiwa, jalan keluar yang tidak dijangka dan ketenangan hati dan jiwa dalam berdepan dengan musibah. Allah menetapkan bahawa kemenangan itu tidak ditentukan dengan banyak atau sedikitnya jumlah orang, melainkan kemenangan itu datang dari sisi Tuhan yang Maha Perkasa lagi bijaksana. Allah telah kurniakan kita dengan akal, hati, tangan, suara dan harta. Namun dunia Islam hari ini lebih memilih untuk diam daripada bertindak. Pemimpin atasan hanya berbicara. Institusi besar takut kehilangan kuasa. Ulama berhati-hati lebih dari yang sepatutnya. Malah orang awam yang berkemampuan masih berat untuk menderma atas alasan takut ditipu atau diselubungi xenofobia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka." Kita juga harus sedar bahawa manusia amat terhad dalam memahami perancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyangkakan umat Islam di Palestin sedang kalah, tetapi mungkin secara hakikatnya mereka sedang dimuliakan. Mereka sedang dinaikkan darjat di sisi Allah. Mereka sedang dijanjikan syurga, sedangkan kita masih sibuk bertengkar sesama sendiri.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang yang seumpama mereka. Namun perlu diingatkan bahawa dalam surah Yunus ayat 81, Allah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerosakan. Di saat rakyat Palestin sabar dalam kelaparan, dalam kehilangan, dalam kesakitan, itu bukanlah tanda Allah benci, tetapi adalah tanda mereka sedang diangkat darjatnya. Setiap titisan air mata, setiap anak yang tetap solat walaupun hilang rumahnya, setiap ibu yang masih bertudung walau tinggal sehelai baju, itulah kesabaran sebenar. Itulah jihad dan itulah kemenangan yang tidak dapat dirakam oleh kamera, akan tetapi dicatat oleh para malaikat. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Umat Islam disuruh untuk sentiasa mencari hikmah dan pengajaran dalam setiap kejadian. Bagi rakyat Palestin, penderitaan mereka bukanlah sia-sia. Seluruh dunia sudah mula untuk bangun. Anak muda mula bersuara. Di jalanan New York, di Universiti Tokyo, di Kuala Lumpur, nama Palestin disebut dengan bangga. Gambar anak kecil Gaza membuka hati berjuta-juta manusia. Maka setiap Muslim wajib berpegang erat dengan firman Allah yang bermaksud, jika kamu bersabar dan bertakwa, nescaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan mudarat kepadamu. Kebenaran tentang kezaliman Yahudi yang dulunya ditutup dengan rapi, kini menular bak api. Berapa ramai orang kafir yang sudah memeluk Islam hari ini akibat keganasan di Palestin. Berapa ramai yang jatuh simpati kepada anak-anak Gaza. Malah kuasa hegemoni global semakin hari semakin lemah genggamannya ke atas rakyat dunia kerana perlahan-lahan pembohongan dan fasad mereka sedang dibongkar. Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inilah sebahagian pertolongan Allah. Ia tidak turun dalam bentuk ribut petir dan batu api, tetapi dengan kesedaran global. Ia tidak datang dengan tentera gaib, tetapi dengan hati manusia yang mula bernafas dengan kebenaran. Pertolongan Allah tidak selalu menghancurkan musuh sekelip mata. Kadang-kala ia hadir untuk meneguhkan jiwa yang reda. Bila kita bertanya, mengapa Allah tidak menolong? Mungkin jawapannya ialah, kerana Dia sedang tunggu kamu untuk bangkit. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, nescaya Allah akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukan kamu.